Proses pembuatan batik yang paling unik di Manjung. Warna digunakan pun daripada bahan semula jadi, mesra alam, kreatif dan eksklusif. Dari Manjung ke seluruh dunia. So ini adalah salah satu effort kita untuk variasikan industri tekstil di Malaysia. Harapan kita lah kita boleh diangkat sebagai batik Malaysia juga. Kita belum diiktiraf sebagai batik, tapi kita ada batik alternatif menggunakan clay, tanah liat. Juga di Perak pengusaha di Kuala Kangsar. Sekarang kita ada batik tradisional yang chop, yang cantik, yang memang dah popular. Integrated Batik Steamer, singkatannya IBS lah. Boleh masuk sehingga 50 gulungan. Terus ni tolok suhu. Ini meter digital untuk berapa dah suhu dia. Dan ini water level indicator. Tapi kita akan isi sampai setengah je. Dalam ni aku letak air. Dengan Eropah Zero. Kita dapat tengok piala pencapaian anugerah inovatif dan kreatif di peringkat negeri Perak tau. Tekstil yang menghasilkan corak dan warna daripada bahan semula jadi. Eco-friendly produk, kita extract daripada tumbuhan. Kita kena guna kain-kain yang natural lah. Sekarang ni kita rebus dulu kain tu. Bahan-bahan yang kita guna, warna-warna tu akan melekat pada kain. Alum ataupun tunjung ataupun tawas nama dia, cuka ataupun sodium carbonate. Okay. Kita kena rendam paling kurang dalam 4 jam macam tu. Lagi bagus kalau kita boleh buat semalaman lah. Daun cherry, yang macam ni ulam raja. Daun ni dia ada natural chemical. Belakang ni lagi banyak ekstrak, jadinya letak tulangnya di belakang. Betul. Saya yang buat ini adalah satu-satunya desain saya lah. Saya nak corak yang sama, warna yang sama. Saya cuba buat cara yang sama, warna sama, waktu sama, semua tetap takkan jadi yang sama. Akan tutup dengan plastik supaya warna-warna ni tak tembus. Paling kurang dalam 2 jam macam tu ke 4 jam macam tu lah. 4 jam kita akan keluarkan lah hasil kukusan kita. Variasi warna dia pun berbeza. Tapi warna dia ada purple gelap, ada purple terang, Ada yang hijau. ada 2 tone. Allah ciptakan sesuatu tu ada fungsi-fungsi tertentu. Dan banyak lagi yang kita tak teroka dan tahu. Daun yang digunakan pun dijadikan baja semula. Zero waste innovation. Daun dia kita akan jemur di bawah terik matahari untuk matikan warna dia. Kita dioksidizekan dia so that warna-warna tu terserap dalam pori-pori kain lah. Dia kita biar 2-3 hari dan baru kita cuci. Dan kita jadikan produk. Manjung tak kosong. Rumah Batik bersama Majlis Perbandaran Manjung. Supportlah usahawan-usahawan lokal kita. Barulah Perak Sejahtera 2030.